Tapi sebaliknya waman kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Barang siapa yang menjadikan dunia dan akhirat takkan seimbang, tak akan boleh bercampur. Tapi siapa yang jadikan dunia sebagai tujuan dia, Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua mata dia. Walaupun dia billionaire, walaupun dia jutawan, tapi lubuk hati yang dalamnya bila dia tergilakan dunia, dia rasa aku ni fakir. Walaupun aku ada kereta yang mewah, dia cakap, oh kawan sebelah jiran aku baru beli kereta lagi mewah, miskinnya aku. Walaupun aku ada banglo 5 tingkat, tiba Tan Sri tu ada banglo 10 tingkat. Ya Allah, miskinnya aku. Betul tak? Akhirnya dia habiskan waktu dia untuk mencari dunia dan dunia. Sebab Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Rasa semua sebut tak cukup. Wa farraqallahu alaihi syamlah. Dan Allah pecah belahkan segala urusan dia. Dia disibukkan dengan dunia. Nak ikut kelas, tak ada masa. Ya Allah, aku ada meeting hari ni. Nak solat berjemaah, aku ada meeting. Nak bersedekah, aku ada benda yang aku nak habiskan. Duit tu. Jadi Allah pecah belahkan urusan dia. Dia makin jauh dan makin jauh daripada Allah. Sebab apa? Jadikan dunia sebagai matlamat dia. Bangun tidur je, ingat, ini aku kena masuk kerja. Ini aku tak sempat dia nak sebut Alhamdulillah. Bahkan tak sempat dia nak solat berjemaah di masjid. Bahkan lebih teruk, tak sempat dia nak solat subuh. Itu semua orang yang menjadikan dunia sebagai, sebab tu urusan dia pecah belah. Kemudian, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira alaihi. Dan tidaklah dunia tu datang, dia berhempas pulas pagi, siang, petang, malam, bekerja, tapi kalau Allah tetapkan rezeki dia segitulah rezeki dia. Tak mungkin akan bertambah.